macam mana nak buat killer menu. Killer menu ni macam ni. Contoh kan, macam mana team kita buat untuk buat killer menu ni. Kena banyakkan kita pilih menu-menu yang ramai orang suka. Contoh ramai orang suka dekat killer menu kita ni adalah nasi lemak lobster. Ataupun contoh ramai orang suka juga beli roti tempayan. Contoh macam kes tadi kat klien kita ni. Ni contoh tim kita tengah buat kerja ni. Saya pick satu contoh. Baik, tunjuk sikit. Alright, ni satu contoh. Ni roti tempayan. Yes, nampak tu dia tunjuk cheese meleleh tu guys. Zoom sikit. Ni contoh. Ni satu klien kita bantu dia. Kita run iklan dia. Alhamdulillah. Macam mana? Okey ah. Faiz, kita run dia. Macam mana naik banyak sale tak? Memang cepat naik sebenarnya kalau kita dah reset killer menu. Sebab killer menu ni yang tarik orang datang. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok kat menu kedai kita memang ada banyak. Tapi kalau tak ada killer menu, orang tak tahu macam mana nak decide datang. Dia nak tarik orang, dia nak viral, susah. Sebab tu kalau nak buat macam mana killer menu ni, join kelas Webinar F&B Marketing Mastery. So kita akan ajar, kita akan bedah semua cara nak buat killer menu dan macam mana nak buat setting iklan, macam mana nak setting budget, semua complete dalam Webinar F&B Marketing Mastery. Join sekarang juga.